Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan setengah daripadanya mengucap takbir intiqalat yang 5, yaitu takbir rukuk, takbir turun kepada sujud, dan takbir bangkit daripadanya, dan takbir sujud yang kedua, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Jadi kita masih lagi membincangkan dalam tajuk sunat-sunat sembahyang. Dan pada minggu lepas kita telah baca sebahagian daripada sunat-sunat hay'ah yang banyak. Ayat tu banyak, tapi yang disebut dalam kitab ni hanya sebahagian, dan kita telah bincang sebahagian daripadanya. Dan pada malam ni kita sambung di antara sunnah-sunnah hayat dan setengah, yang sebahagian daripadanya daripada sunat hayat, iaitu mengucap takbir intiqalat. Yang dikatakan takbir itu ialah Allahu Akbar. Kalau kata Allahu Akbar itu kata takbir. Yang dikata intiqalat itu perpindahan, iaitu perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Ke surat 34 iaitu daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Itu kata intiqalat, perpindahan. Maknanya daripada kita rokok, daripada kita qiyam, kita i'tidal, kita nak berpindah kepada sujud, kita kata Allahu Akbar. Itu dinamakan dia takbir intiqalat. Maka takbir intiqalat ni hukumnya sunat, sunat hay'ah. Kalau kita tak sebut pun sah sembahyang kita, tetapi kalau sebut tu lebih sempurna sembahyang kita. Dan takbir intiqalat ni dia sunat, berbeza dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu rukun. Kalau kita tak sebut, tak sah sembahyang. Sebab tu kalau ada setengah-setengah kita tengok dia sembahyang, dia angkat tangan saja, dia tak berbunyi. Mungkin dia takbirlah hati kan? Ada kita nampak dia mulut tak bergerak sikit pun, tak ada kata nak berbunyi. Kalau kita bergerak mulut pun, kalau tak berbunyi tak sah. Itu takbiratul ihram. Kita dah jelaskan pada 4 rukun itu. Begitu juga kita takbir sembahyang mayat. Takbir sembahyang mayat, takbir yang pertama tu Allahu Akbar, tu takbiratul ihram, rukun. Kemudian takbir yang kedua, takbir yang ketiga, takbir yang keempat tu pun rukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sembahyang mayat, rukun. Nanti kalau kita keliru nak ingat kak yang mula-mula aja, tak mula-mula aja hak apa ni yang wajib. Hak yang kedua, yang ketiga tu ingat sunat. Sebab sembahyang mayat tu dia 4 kali takbir. Takbir tu takbir yang wajib. Dia rukun. Di sini ni yang kita nak pindah satu rukun ni, ni takbir yang sunat. Dinamakan dia takbir intiqalat. Iaitu dalam satu sembahyang, dalam satu rakaat tu ada 5 kali takbir intiqalat. Ada 5 kali. Satu rakaat.
iaitu takbir rukuk. Takbir nak turun rukuk. Allahu Akbar, rukuk. Yang kedua, takbir ketika turun kepada sujud. Sebab pada ketika kita bangun daripada rukuk, tak disunatkan kata Allahu Akbar, tapi disunatkan kata Sami'allahu liman hamidah. Sebab tu tak sebut sini. Tak disebutkan bangun dari rukuk. Cuma disebut takbir turun kepada sujud. Kita nak sujud, kita kata Allahu Akbar. Itu juga takbir intiqalat, sunat, hay'ah. Dan juga takbir bangkit daripadanya. Maknanya bangun daripada sujud untuk duduk antara dua sujud. Disunatkan juga takbir. Dan seterusnya takbir sujud yang kedua. Takbir untuk turun sujud yang kedua. Itu juga sunat, hay'ah. Dan yang ketiga, yang kelima, yang akhirnya iaitu tetap kala bangkit langkaulah, iaitu takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam, ataupun bangkit dari sujud kepada tahiyat awal. Itu juga takbir intiqalat, hukumnya sunat. Dan disunatkan mengangkat tangan, dan disunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram. Masa kita takbir berpindah daripada satu rukun kepada satu rukun tu, disunatkan kita angkat tangan. Angkat tangan tu sepertilah kita angkat tangan pada takbiratul ihram yang kita telah jelaskan pada kuliah kita lepas. Nah, angkat tangan tadi bagi ujung ni sama dengan atas telinga, bawah ni berbentulan dengan bahu. Angkat. Sama macam kita takbiratul ihram. Disunatkan. Bila disunat tu? Iaitu tetap kala hendak turun kepada rukuk. Tadi yang kita masa takbiratul ihram dah sunatkan sekali, kita dah bincang dah tu. Kemudian disunatkan juga angkat tangan semasa kita takbir nak turun rukuk. Dan tetap kala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal pun disunat angkat tangan. Mulaan angkat keduanya bersama-sama dengan angkat kepala. Tahu tak? Mulaan angkat keduanya bersama-sama dengan angkat kepalanya. Dan tetap kala bangkit daripada tasyahud awal kepada qiyam. Jadi maknanya kita dalam mazhab kita Syafi'i disunatkan angkat tangan ni 4 tempat. Yang pertamanya ketika takbiratul ihram, yang keduanya ketika takbir rukuk, yang ketiganya ketika bangun daripada rukuk, dan yang keempatnya ketika kita qiyam daripada rakaat yang kedua, iaitu selepas kita baca tahiyat awal. Lepas kita baca tahiyat awal ataupun tasyahud awal, kita bangun tu Allahu Akbar, sunat angkat tangan. Lain pada tu tak disunatkan angkat tangan. Itu mazhab kita Syafi'i. Ada di sana mazhab Hambali atau Maliki, dia disunatkan angkat tangan pada semua. Nak rokok angkat tangan, nak sujud angkat tangan, bangun dari sujud angkat tangan. Kita bisa tengok kalau kita pergi Mekah, ada orang dia bangun sujud Allahu Akbar. Itu bukan mazhab Syafi'i. Dan kalau mazhab Hanafi, dia hanya sunat angkat tangan pada takbiratul ihram sahaja. Lain pada tu tak sunat semua. Nah, sebab tu kita kata, orang kata mazhab kita Syafi'i duduk tengah. Hanafi dia hanya sunat angkat pada takbiratul ihram saja. Hak lain pada tu tak disunatkan angkat tangan. Adapun Hambali sana disunatkan angkat semua. Ketika rokok, ketika sujud, ketika apa. Adapun kita hanya 4 tempat tadi yang kita sebut tadi yang disunatkan angkat tangan. Pada ketika kita takbir, nak bergerak, nak turun, bergerak, nak naik, itu disunatkan angkat tangan. Itu mazhab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala.
Dan setengah daripada sunat mengucap sami Allahu liman hamidah. Sebahagian daripada sunat iaitu mengatakan sami Allahu liman hamidah, makna dia Allah telah mendengar akan orang yang memujinya. Bila tu? Ketika mengangkat kepalanya daripada rokok. Sunat. Tak kira siapa, sama ada dia imam, dia makmum, disunatkan kata sami Allahu liman hamidah. Pada kita nak bangun kepala daripada rokok tu, kita bangun, kita kata sami Allahu liman hamidah. Sama ada kita imam, sama ada kita makmum. Sunat kata hak tu. Kemudian, dan mengucap Rabbana lakal hamd apabila berdiri betul. Ini setengah-setengah kita tengok dia. Imam kata sami Allahu liman hamidah, dia Rabbana lakal hamd. Bukan, kita dalam mazhab kita Syafi'i, imam ke makmum ke sama. Nak bangun tu kata sami Allahu liman hamidah. Dah diri dah baru baca Rabbana lakal hamd. Ya. Dan setengah daripada sunat hai'ah mengucap tasbih dalam rokok dan dalam sujud, sekurang-kurangnya mengucap subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Itu hak warid Nabi. Setengah ulama menambah wa bihamdi. Tapi hak warid Nabinya subhana rabbiyal azim sahaja. 3 kali dalam rokok tu sekurang-kurang. Dan subhana rabbiyal a'la 3 kali dalam sujud tu sekurang-kurang. Boleh kita nak buat 5 kali, boleh kita nak buat 7 kali, 9 kali ataupun 11 kali. Boleh. Tapi sekurang-kurang akmal iaitulah 3 kali. Dan imam tak boleh lebih daripada 3 kali, melainkan jika sekiranya dia tahu makmum dia suka panjangkan sembahyang. Maknanya, tapi jangan sampai nak ringkaskan, tak baca langsung. Ni kadang-kadang jadi imam ni pun satu masalah juga. Kita selalu sebut. Minggu lepas kita dah terangkan masalah surah. Nak baca surah tu sekurang-kurang macam mana. Jadi imam dia sunat ra'ikan makmum. Maknanya dia tak digalakkan baca panjang sangat. Tapi baca panjang tu jangan panjang, maknanya tak digalak baca panjang tu lebih daripada qadar yang dibaca oleh Nabi. Melainkan jika makmum di situ suka dia baca panjang. Ada sesetengah makmum tu dia nak berdiri lebih. Dia suka dengar baca Quran. Dia suruh imam, dia tahu kita kalau baca pendek-pendek tak mau nak baca surah panjang-panjang. Dia suka. Tak apa. Surat. Tapi kalau kata kita sebagai imam, kalau makmum kita tahu dia tak berapa nak suka panjang-panjang, maka tak digalakkan kita baca panjang. Tapi maksud tak galak baca panjang tu jangan sampai, maknanya kalau kita baca panjang macam Nabi baca tak apa. Surah-surah hak Nabi baca dalam pilih sembahyang yang kita sebut dah pada minggu lepas. Yang tak boleh ni jangan panjang pada tu. Ni kadang-kadang sampai nak ra'ikan makmum punya nak cepat, baca sampai tak dapat fadilat baca surah. Seperti baca satu ayat saja. Aduh. Bukan setakat pada ayat, setengah-setengah tu imam saya jumpa. Dia hafal Quran, tapi kadang-kadang mungkin makmum tegak dia kata baca panjang sangat. Dia baca setengah ayat. Pun ada. Kalau kita baca setengah ayat tak hasil sunat. Sekurang-kurang yang mutamadnya kata 3 ayat. Tapi ada juga setengah kata 1 ayat pun ada. Tapi kalau setengah ayat ni
Tak betul cara lah, dari segi qiraat pun tak betul. Dia kata wal qat'u kal waqfi wa bil ayyushrid. Kita nak memutuskan bacaan Al-Quran, kita nak berhenti daripada membaca Al-Quran, samalah hukumnya seperti wakaf. Maknanya wakaf, di sana ada wakaf hasan, ada wakaf tam, ada wakaf qabih. Maka hukum kita nak berhenti ayat tu. Maknanya kita dah baca ayat, nak rokok, nak berhenti. Hukumnya sama seperti wakaf. Tapi beza dan tambah lagi, wabil ayyi syurid. Disyaratkan kita berhenti itu di akhir ayat. Ada kita jumpa dia baca ayat panjang, berhenti tengah-tengah. Berhenti tengah-tengah. Tengah-tengah ayat, belum pun sempurna satu ayat. Tak hasil sunat. Dan kita menyalahi kaedah fiqh, menyalahi kaedah qiraat. Berhenti di tengah-tengah ayat. Sebab tu nak belajar Quran ni kena belajar juga banyak benda. Tu yang kata fiqh kena tahu, Quran dia kata baca Quran, ilmu tajwid kita kena tahu. Ilmu tajwid ni hak paling susah kali dalam bab wakaf lah. Hak paling susah dalam bab wakaf. Kalau kita kata nak susah nak baca Quran ni, nak dengung apa, nak kena sebut huruf bagi betul, itu pun susah dah. Tapi terlebih susah dalam bab wakaf. Nak berhenti tu boleh kena tempat. Kan? Sebab apa susah? Tambah-tambah kita ni orang ajam, orang Melayu, tak berapa faham ayat Al-Quran. Lagi pula kalau kita faham ayat Quran pun faham di segi lurah, tak faham dari segi maksud. Sebab tu nak wakaf tu nak tahu kena tafsir dia macam mana. Bila kita wakaf silap, dia jadi berubah makna. Tu payah. Kalau belajar Al-Quran ni, belajar dari segi tajwidnya, belajar dari segi makhrajnya, belajar dari segi wakaf dia. Wakaf ibtidak dia panggil. Itulah sepayah-payah pelajaran dalam ilmu Al-Quran. Nak wakaf ibtidak. Ada juga kita tengok sebahagian ni dia wakaf di tengah-tengah ayat, dia rokok dah. Maka tak hasil sunat. Jadi boleh baca subhana rabbiyal a'la. Jadi maknanya kalau kita sekurang-kurangnya, kalau sekurang-kurang kamal, sekurang-kurang akmal, maknanya baca subhana rabbiyal a'la, ataupun pada ketika sujud subhana rabbiyal azim, pada ketika rukuk 3 kali sekurang-kurang. Jangan sampai tak baca langsung, ataupun baca sekali je, tak hasil kamal. Hasil sunat, baca sekali pun dapat. Macam kita ambil wuduk lah. Ambil wuduk, kita ambil sekali saja, dapat pahala. Dapat pahala sah wuduk kita. Kita basuh kali kedua, dapat pahala. Basuh kali kedua tu. Tetapi masih hukum makruh. Makruh tu bukan makruh basuh 2 kali ni. Makruh tu kerana meninggalkan yang ketiga. Kita basuh 2 kali tu tak makruh. Basuh kedua tu dah hasil sunat. Tapi yang makruh tu kenapa? Kerana meninggalkan yang ketiga. Macam tu juga dalam bab ni. Kita baca sekali dapat pahala, baca 2 kali dapat pahala. Tapi masih makruh. Sebab apa makruh? Sebab kita meninggalkan hak ketiga. Sebab tu kita buat sekurang-kurang 3 kali. Kena baca sekurang-kurang 3 kali. Dan setengah daripada sunat hay'ah itu, pada sebahagian daripada sunat hay'ah itu, sunat menghantarkan, meletakkan 2 tapak tangan atas 2 pahanya tetap kala duduk tasyahud awal. Bila kita duduk tasyahud awal tu, disunatkan tangan kita letak atas paha, macam kita nak buat lah. Tapi kalau kita letak sini pun tak apa, sah maya. Kan? Nak letak tak mana pun, nak tekan lantai pun sah. Tapi disunatkan letak di atas paha. Pada ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir. Begitu juga pada ketika sujud, duduk antara 2 sujud.
Sekira-kira berbetulanlah segala anak jaring, berbetulanlah segala kepala anak jarinya dengan kepala lututnya. Jadi ni kepala jari kita ni, bagi ujung lutut kita, kalau kita letak tidak ni ujung lutut, kata ni ujung lutut, kita letak jari kita tu. Jangan lebih dari itu, jangan depan dan tarik belakang tadi. Letak lagi sama, dia nampak tertib. Jadi kalau kita letak semua sama ni tu, orang tengok supaya nampak seragam. Kemudian digenggamkan segala jari, kemudian digenggamkan segala anak jari tangannya yang kanan, melainkan telunjuk, dilepaskan dia dan diangkatkan dia, tetap kala berkata ia illallah. Kalau kita faham daripada ibarat tu, dia kata dia suruh genggam, maknanya genggam semua hak belah kanan kita. Kita letak tadi jari tu bagi sama dengan tadi kan. Kemudian dia kata hak belah kanan tu genggam. Genggam semua kecuali anak jari. Bila kita kata genggam semua, maksudnya begitu. Kan? Di sana ada riwayat lain kata, dia kata genggam melainkan jari telunjuk dengan jari ibu jari. Tadi bukan anak jari ya. Genggam semua kecuali jari telunjuk. Bukan nak jari, silap sebut. Hanya kalau riwayat kata genggam semua melainkan telunjuk, maka kita genggam macam tu. Kalau ada setengah riwayat mengatakan genggam semua melainkan ibu jari dan jari telunjuk, jadi macam tu. Ada setengah tak, dia kata dia buat nombor 35. Mana macam tu. Kita buat dulu. Ini bulat. Dan ujung jari ni letak jari ni. Ada tiga ni. Tiga ukur Arab. Ini nombor 5 bulat. Atau riwayat lah, kalau ikut kitab ni dia suruh genggam semua kecuali jari telunjuk. Dan diangkatkan dia tetap kala berkata illallah. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, baru angkat. Angkat ni untuk apa? Nak menunjukkan asa Tuhan. Illallah ni satu, asa. Kita ingat, masa kita baca tu kita ingat makna illallah, hanya satu, hanya Allah satu, supaya dia masuklah hati kita. Akidah kata asa hanya Allah Ta'ala. Itulah perbezaan antara agama Islam dengan agama yang lain. Kita agama Islam, Allah tu asa. Agama lain, dia pun beriman dengan Allah juga, tapi Allah tu tak asa. Kristian kata innallaha thalithu thalatha. Allah tu yang ketiga daripada tiga Tuhan. Salah satu daripada tiga Tuhan. Tu Kristian. Begitu juga agama-agama lain, dia ada hak lain lagi, bukan Allah saja. Kita dah illallah, hanya Allah sahaja. Itulah membezakan antara Islam dan agama-agama yang lain. Dan makruh digerak-gerakkan dia. Makruh digerak-gerakkan, gerak pusing-pusing ke apa gitu. Tapi di sana ada mazhab yang sunat gerak. Mazhab Hambali sunat gerak pusing tu. Kita pergi Mekah tengok agak, kita bergerak lah. Abang tak boleh ikut-ikut. Kalau kita kata kita Syafi'i, ikut Syafi'i lah. Kalau kita nak ikut Hambali, ikut Hambali. Jangan ada tiru tak boleh belajar. Sebab apa dia gerak? Saya tak tahu. Sebab apa dia gerak? Kena tanya orang mazhab dia, tanya tok guru mazhab dia. Kita ni gerak illallah sebab apa kita angkat? Saya boleh cerita sebab kita tahu Syafi'i. Angkat tu nak menunjukkan satu, asa, tunggal. Allah tu asa. Pasal kita kata illallah tu hati kita ingat Allah asa.
Disunatkan kita pandang tangan kita. Tu. Ada mazhab Hambali tu sebab apa dia gerak tu, dia pusing-pusing. Tu orang tanya dia, saya tak kerti. Kita tak kerti mazhab lain. Sebab tu kata-kata kita ni kalau kita duduk di Malaysia ni, nak belajar mazhab lain susah. Nak cari guru Hambali dah. Ustaz pandai Hambali, betul pandai? Tahu ada? Ada. Nak buat-buat Wahabi tu mengaku Hambali dia pun tak tahu. Dia ikut-ikut dia. Tak tahu sebab apa dia gerak-gerak tu. Dia ada alasan dia. Kita ada alasan kita. Dia ada dalil dia. Dia pegang dengan hadis tu. Semua tu ada hadis. Bukan dia salah. Ada dalil dia. Dia buat tu. Tapi kita tak tahu nak buat macam mana nak ikut. Kalau kita tahu kita boleh ya? Nak sembahyang Zuhur ikut Hambali, sembahyang Masak ikut Hanafi. Tapi tak ada. Kita tak belajar. Belajar sikit-sikit tahu. Dan makruh digerak-gerakkan dia selama tiada bergerak tapak tangan. Mana kalau kita gerak jari saja, gerak tu makruh. Kalau tak bergerak tangan, kalau bergerak sampai bergerak dengan tangan sekali, kan? Lebih dari 3 gerak batal sembahyang. Kalau tu dia kata, dan jika bergerak ia, mana bergerak jari serta dengan tangan 3 kali batal sembahyangnya. Tu dalam mazhab kita Syafi'i. 3 kali gerak. Tapi dalam mazhab lain ni kita tak tahu gerak dia banyak mana boleh. Kadang-kadang kita tengok mereka sembahyang gerak banyak. Dalam mazhab kita 3 kali saja. 3 kali ya batal lah. Kena kurang pula tu. Dan setengah daripada sunat hay'ah membaca kunut pada rakaat yang kedua pada subuh. Membaca kunut pada rakaat yang kedua pada subuh. Tapi membaca kunut pada rakaat yang kedua ni sunat abad. Tu dia buat tepi tu. Nombor 9 tu tengok di tepi. Dia kata maka kunut ini sunat abad. Tetapi dikehendaki di sini kunut subuh atau kunut witir yang terkandung di dalamnya kunut nazilah, yakni kedatangan bala. Intaha muallif. Mana pengarah ni kata, dia kata ni yang dikehendaki kunut hak yang sunat hay'ah ni kunut nazilah. Adapun kunut subuh hak yang biasa punya kunut witir di 10 yang akhir Ramadan tu, itu sunat ab'ad, bukan sunat hay'ah. Yang dikatakan sunat hay'ah ni apa dia? Iaitu kunut nazilah. Maknanya kalau sekiranya berlaku kemarau ataupun ada bala-bala tertentu, maka disunatkan kita baca kunut dalam sembahyang kita, tiap-tiap sembahyang kita. Maka kunut tu kunut nazilah. Maka sunat tu sunat hay'ah. Maka sunat hay'ah ni kalau tak terlupa baca, kan, tak payah sujud sahwi lah. Jadi tu imam sebelum sembahyang zuhur dia kata, sama-sama kita pakat sujud sahwi, sama-sama kita pakat baca kunut nazilah lagi dalam sembahyang zuhur. Dia pun sembahyang zuhur terlupa dia nak baca kunut. Masa jadi dia nak baca kunut, kita pun niat nak baca kunut. Kadang-kadang dia tengok air, dia kata dia beri salam, tak baca kunut apa dah, kan? Maka tak disunat sujud sahwi. Untuk imam pun tak sunat, kita pun tak sunat. Kalau kita pergi sujud juga sahwi, batal sembahyang. Kerana itu dikatakan dikehendaki di sini ialah kunut subuh yang lain daripada kunut yang biasa, iaitu kunut subuh yang nazilah dan witir nisfu yang kedua pada bulan Ramadan. Dan pada tiap-tiap sembahyang, jika kedatangan bala, itu yang dikatakan kunut nazilah, atau percubaan, datang bala daripada Allah, percubaan daripada Allah. Percubaan ni mana ada ujian daripada Allah. Mana ujian ni Allah balakan kita beri kesusahan tu, sebagai dugaan, supaya kita tahu tang mana diri kita. Bukan Allah nak tahu.
Allah bagi kita susah, bagi bala, bagi apa, bukan Allah tahu siapa kita, antara kita ni hak sabar, siapa hak tak sabar. Ada setengah orang kata, ya Allah bagi kita ni bala, bagi nak tengok kita ni siapa hak sabar, siapa hak kuat iman. Sebab Allah tak tahu lagi. Tu kafir. Allah bagi bala kita, bukan dia nak tahu iman kita kuat tak kuat. Tu mengaji dalam akidah. Sebab Allah tu ilmu dia takluk tanjizi qadim. Ilmu Allah tu dah ada pada sedia kala. Allah tahu dah iman kita ni kuat tak kuat. Allah tahu dah. Contoh ayat Quran. Ayat Quran tu, tabat siada abi lahabin wa tab, dah ada dah tertulis kat Lauh Mahfuz sebelum Abu Lahab ada. Maknanya Allah tahu dah Abu Lahab tu kufur. Sampai masanya baru Allah turunkan tabat siada abi lahabin wa tab. Bukan Allah turunkan bala tu untuk dia tahu kita ni iman kuat ke tak kuat ke, sabar ke tak sabar ke. Dan tu dalam Quran kata waliya'lamas sabirin, supaya Allah tahu siapakah di antara kamu yang sabar. Sebab tu kalau kita baca dalam tafsir sana, dia sebut tahu sebagai ilmu zahir. Allah nak menzahir, maknanya ilmu zahir tu Allah nak menzahirkan ilmu dia. Dia bagi bala kepada kita ni, bukan dia nak tahu, tetapi dia nak zahirkan ilmu dia pada kita. Dia tahu dah kita ni kuat iman ke tak kuat iman, tapi kita kadang-kadang kita sendiri tak tahu, orang tak tahu. Bila kena macam tu, kita bala, barulah kita tahu. Kita ni mai semaya hari-hari, mengaji hari-hari, tiba-tiba Allah bagi bala kita. Tengok-tengok tak sabar. Oh, kita tahu lah kita ni rupanya tak sampai lagi, iman kita rendah lagi. Sebab tu kita kena mengaji tu, belajar untuk tahap mana kita. Orang yang kena bala susah-susah tu, berat-berat, iman dia kuat. Kita hak kena bala ringan-ringan ni, iman kita lemah. Sebab apa? Dia kata al-imtihan biqadril imkan. Ujian itu mengikut kemampuan. Cikgu ajak sekolah, dia buat soalan, dia buat peperiksaan ujian. Soalan budak jahat tu dia buat senang hanya 1 campur 1 berapa? 1 campur 2 berapa? Soalan tu. Kalau cikgu sekolah menengah, soalan dia lain pula matematik dia. Dia bagi ke anak murid dia. Sebab anak murid dia dah mampu, dah belajar tinggi dia. Macam itu juga kita dengan Allah Ta'ala. Cuba kita tengok, kita ni kena ujian tak mana. Soalan kita tu senang ke susah? Kadang-kadang kita tengok orang lain tak main sembahyang masjid pun, tapi balak pada susah, tak tahu. Kita tak tahu dia tu lebih kuat iman dari kita. Itu dugaan. Dia kata ujian. Kita tengok, Allah tak suruh kita sembelih anak. Sebab dia tahu kita dah suruh kita sembelih anak tak mampu. Tapi Allah suruh Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Sebab apa? Dia tahu Nabi Ibrahim tu mampu buat. Nak tunjuk kita sebab apa Nabi Ibrahim tu aku gelarkan dia Khalilullah, kekasih Allah. Tengok, aku suruh dia sembelih anak, dia sembelih anak. Kenapa? Dia lebih sayang Allah, lebih kasih kepada Allah daripada anak dia. Bila Allah suruh tetap dia buat kita, benda orang Allah suruh kita tinggal ke anak-anak kita, ke anak isteri kita. Lemah, iman kita lemah. Itu yang kita nak faham ujian. Bala nak kena faham elok. Bala bukan menunjukkan kita ni, bukan kata Allah nak uji kita tu dia nak tahu, dia nak tunjuk pada kita. Dia nak bagi tahu kita duduk kelas mana. Oh, rendah lagi iman kita. Kita kena pertingkatkanlah. Banyak mujahadah lagi, banyak belajar lagi. Kita ukur diri kita sendiri.
Bila dah tengok, macam kita kata kita pergi sekolah, cikgu bagi esok, tengoklah aku ni soalan jam 5 pun tak lulus, tak lepas. Macam mana aku nak naik jendak? Kan? Itu dia kata bala. Dibincangkan, kalau kita nak tahu dengan perbincangan dia hebat lagi, tengok lelaki-lelaki tak tasawuf dia bahaskan. Tapi seorang golongan hari ni tak mau mengaji tasawuf. Dia kata tasawuf ni ahli sufi lah, apalah bid'ah. Kita pun heran. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak pernah mengaji tasawuf. Orang yang kebanyakannya, orang jenis ni dia terbit daripada sekolah, belajar daripada sekolah agama. Sekolah agama ni, mana-mana sekolah agama hak kerajaan, dalam dia punya kurikulum dia bukan ada subjek tasawuf. Tak ada. Kau tengok anak-anak kita pergi sekolah cek, tengok ada kitab tasawuf. Lepas tu dia pergi, dia tengok tak ada. Dia pun mula kata ni sufi lah, ni khurafat lah, ni sesat lah. Macam saya beritahu minggu lepas. Kemarin saya beritahu, duduk dengar kata ilahi lasturil firdaus, dia kata ni khurafat, ni sesat. Sebab dia tak faham tasawuf tu apa dia. Sedangkan kita ni ulama dah beritahu 3 perkara kita ni asas agama, rukun agama. Kita tu rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun agama tu sendiri. Rukun agama tu 3. Yang pertamanya iman, yang keduanya Islam, yang ketiganya ihsan. Kan? Iman dibincangkan dia dalam kitab tauhid. Kan? Kita nak bincang, nak mengaji usuluddin, mengaji tauhid tu, bincang pasal iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul, beriman dengan kitab. Dia bincang apa sifat Allah, malaikat pula apa dia nak kita bincangkan. Kemudian Islam, rukun Islam. Yang kedua rukun agama ialah Islam. Ada 5 rukun. Maka Islam tu dibincang dalam kitab fiqh ni, kitab-kitab ni. Sebab tu bila kita kata di sini ada 4 ibadat. Kita ada rukuk sembahyang, kita ada puasa, kita ada zakat, kita ada haji. Sebab rukun Islam ada 5. Mengucap 2 kalimah syahadat, puasa sembahyang, zakat, puasa, haji. Kita bincang dalam kitab fiqh. Yang ketiganya ihsan. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Datang Jibril tanya Rasulullah, mal iman? Rasulullah jawab, iman ni antuk mina billahi wa rasulihi. Jibril tanya lagi, mal ihsan? Mal Islam? Apakah dia Islam? Rasulullah jawab, bahawa kamu mengucap 2 kalimah syahadah, kamu mendirikan sembahyang, menunaikan zakat. Kemudian dibincangkan pula, Rasulullah Jibril tanya kepada Rasulullah, mal ihsan? Apakah dia ihsan? Rasulullah jawab, anta'budallaha ka'annaka tarah. Bahawa kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah. Bukan nampak sungguh, seolah-olah saja. Fa illam takun tarahu, jika kamu tak nampak Allah, jika kamu tak dapat nak rasa kamu nampak Allah, fa innahu yara, maka rasalah apa ni, Allah tu sentiasa melihat engkau. Barulah sembahyang kita khusyuk. Kalau sangat kita sembahyang jaga rukun-rukun, tu baru sembahyang kita sembahyang cara pekak. Nak sembahyang cara iman, nak sembahyang cara iman, cara ihsan ni, mendapat macam mana? Tu yang dibincang dalam tasawuf. Kemudian tasawuf tu banyak martabat. Sudah ada martabat Imam Ghazali, tasawuf yang kita kata dia digelar, dibangsakan dia tasawuf Imam Ghazali.
Tasawuf Imam Ghazali ni, kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin ataupun kitab yang terakhir sekali rumusan daripada Ihya Ulumuddin tu, kitab Minhajul Abidin, di sana ada 7 aqabah. Ada aqabatul ilmi, aqabatul taubah. Ada aqabah, kita kena langgar satu tempuh satu. Sampai akhir sekali, iaitulah aqabah alhamdu wa syukur, puji dan syukur. Itu akhir sekali. Itu cara Imam Ghazali. Dia pula tak ada telak tarik syadili. Mana kalau kita ikut aqabah cara Imam Ghazali ni, kita kena mujahadah. Nak sampai pangkat syukur ni, kena mujahadah. Kena kurang makan, kena banyak bersemayang, kena banyak. Aqabah ada 7. Ada aqabah, ada yang lain pula. Seperti dalam kitab Hikam dan sebagainya. Yang tu dia kata serendah-rendah aqabah dia, peringkat yang pertama dia syukur. Tu saya belajar kan, cerita tadi panjang. Belajar. Kita nak syukur yang Allah kata wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Sudah faham? Kita beribadat ni kerana apa? Kita nak ibadat ni ada kerana apa? Kerana nak syurga. Tak salah nak syurga tu, tapi layaklah kita. Allah bagikan kita, Allah jadikan kita, Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi hidayah dan taufik kepada kita. Maka dengan sebab Allah bagi benda tu semua, nikmat-nikmat tu, ada nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tubuh badan sihat, apa semua, nikmat masa, nikmat makan yang kita boleh kuat, maka dengan sebab Allah bagi nikmat-nikmat tu, kita bolehlah bersembahyang. Kemudian kita nak minta pula dengan Allah Ta'ala sembahyang kita tu minta upah. Ya. Kan? Kita ni, anak kita ni, kita bela dari kecil. Bagi makan cukup, bagi makan cukup, apa semua, hantar pendidikan apa semua. Dia pun tadi pandai apa, pergi kerja sana orang bayar gaji, tak apalah. Kita yang dia kerja orang. Tiba-tiba dia balik rumah sekali-sekala, dia pandai apa? Pandai elektrik. Dia belajar, ada lulusan elektrikal, pandai elektrik. Balik-balik rumah kita kata, Mat, tolong bantu beki lampu rumah ayah ni rosak. Dia pun beki turun-turun RM50 ya. Bayar. Layak ke tak? Dulu kita bagi makan dia, kita ajak dia, kita hantar sekolah, belanja universiti semua kita bagi. Dah pandai, dia suruh buat kerja kita, minta duit upah dia ya. Itulah kita dengan Tuhan. Allah bagi kita, Allah jadikan kita lebih pada ayah lagi. Rezeki kita Allah bagi, sihat kita Allah bagi, hidayah kita dia pun Allah bagi. Taufik kita dia pun Allah bagi. Berapa ramai orang tak dapat taufik, tak dapat hidayah, tak dapat Islam, tak dapat iman. Allah bagi. Dengan ada hidayah itulah, dengan ada taufik tu kita boleh sembahyang. Tiba-tiba kita nak minta balasan syurga. Nak tukar. Ya. Yang tu yang ulama kata ilahi lastulil firdausi ahla. Tapi ada golongan yang kata syirik. Sebab tak faham lah. Sebab apa? Tak mengaji tasawuf. Jadi kita ni sebenarnya, yang kita ni nak sampai peringkat setinggi tingkat ni, kita beribadat tu, aku beribadat bukan kerana aku nak syurga, bukan kerana aku nak cari redha Allah, tapi aku nak jadi hamba Allah. Allah suruh aku buat, aku buat. Tu peringkat yang tinggi. Kalau kita, sebenarnya tak salah. Kalau kita mengaji, kita apa nak buat tu apa ni kerana nak syurga, tak salah. Sebab Allah suruh. Allah cerita ni, buat tawaran, Allah buat tawaran supaya kita ni bersemangat nak buat.
Tak salah di segi, tapi di segi orang kata tak malu ke kita nak minta syurga dengan hanya amalan kita yang sedikit? Semua tu daripada Allah. Itu yang ulama kata tak layak. Itu yang kita nak belajar. Kita ni ibadat ni untuk apa? Kalau nak syurga, rendah lagi lah kita, iman kita. Kita tengok satu Bani Israel yang Rasulullah cerita, satu orang daripada kalangan Bani Israel, dia beribadat berapa ratus tahun. Saya tak ingat hadis, satu hadis sahih sebut satu Bani Israel ni dia beribadat ratusan tahun. Umur dia panjang-panjang, ratusan tahun dia beribadat. Tiba-tiba malaikat Jibril bagi turun jumpa dia, beritahu kat dia, kamu ni ahli neraka. Aku tengok nama kamu ada di neraka. Dia kata, peduli apa? Aku ada di neraka sebab aku beribadat bukan kerana aku nak masuk syurga, bukan kerana aku tak masuk neraka. Aku beribadat kerana aku ni hamba Allah. Aku ni hamba dia. Itu yang kita kata fa'bud, yang Allah kata aqimis salat wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku. Tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah sembahyang untuk mengingati aku. Jadi kita sebagai ibadat hanya nak syukur pada Allah. Masa Siti Aisyah pernah tanya Rasulullah. Rasulullah sembahyang malam, sembahyang sampai bengkak kaki. Kita rasa lengah sikit pada dah. Dia Rasulullah bengkak kaki. Siti Aisyah membayangkan Rasulullah sembahyang sampai bengkak kaki, menangis sampai bengkak mata. Maka Siti Aisyah kata, ya Rasulullah, tidakkah engkau telah dijamin syurga? Mengapakah engkau susah-susah nak sembahyang? Maka apa jawab Rasulullah? Tidakkah patut aku ni menjadi abdan syakura, satu orang yang hamba yang bersyukur pada Allah? Jadi Rasulullah ni sembahyang bukan nak syurga, nak jadi hamba yang bersyukur. Itu yang nak suruh belajar tasawuf. Yang kata anta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Diterangkan dalam kitab sana. Tapi hari ini hak perkara-perkara ni dah kurang. Tak diajar dah. Tasawuf ni pun kalau diajar pun peringkat hak rendah di masjid. Kalau ada pun peringkat hak rendah. Kita dah baca macam penawar bagi hati. Itu kadang tu. Nak baca hikam, nak cari orang boleh baca hikam lah ni payah. Hikam cerita kita, muamalah kita dengan Tuhan macam mana, Tuhan muamalah kita macam mana. Tu kena belajar. Cari aku. Saya pun baru nak belajar. Sebab tasawuf saya pun tak mendalam sangat, tahu sikit. Kena cari guru dia yang ahli, yang pakar. Kita belajar. Di situlah baru nak dapat sembahyang khusyuk. Barulah kita kenal Tuhan. Kenal itu pun kenal Tuhan itu pun bukan kenal betul-betul kenal. Sebab Rasulullah sendiri pernah kata doa, Allahumma zidni fika tahayyurat, Allahumma zidni fika tahayyurat. Ya Allah, aku minta engkau tambahkan kepada aku, pada diri engkau tu tahayyurat, berasa hairan. Kita nak belajar kenal Tuhan ni. Waktu Sayyidina Umar kata adamul idrak. Kita dah belajar kenal Tuhan sampai kita tak kenal. Tak kenal tu maksud kita tak dapat nak fikir. Itulah menandakan kita dah kenal Tuhan. Tak dapat. Ni kalau kata Tuhan duk bersela, Tuhan ada tangan kanan, kenal Tuhan. Itu menunjukkan tak kenal.
Allah Rasulullah sendiri doa, Allahumma zidni fika tahayyurat. Ya Allah, tambahkan akan aku pada diri engkau tu, tentang diri engkau tu tahayyurat, merasa hairan. Kita belajar sifat 20, belajar Allah tu tak bertempat. Tak tempat tu macam mana? Kita macam mana? Tu benda kita kenal. Kalau Allah tu duduk atas arasy, tak heran dah. Dan di antara juga Rasulullah pernah doa, Allahumma inni a'udzu bika minka. Biasa kita baca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Tapi Rasulullah baca, a'udzu bika minka. Aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Aku berlindung dengan engkau daripada engkau. Itu dia bincang dalam tasawuf. Itu ayat-ayat tasawuf. Aku berlindung dengan engkau dari engkau. Sebab kita ni, bila kita dengan Allah Ta'ala ni, kita bukan boleh nak kenal betul. Dan kita kenal ni hanya sifat-sifat dia, sekadar kenal sifat-sifat, bukan nak kenal zat. Sebab tu dalam bab zat kita tak bincang dia ada tangan ke, dia ada kaki ke, dia ada tak ada, tak bincang. Kita nak kenal sifat dia, cukup. Dan kalau kita duduk cerita Allah tu duduk bersela lah, ada tangan lah, ada kaki lah, pergi hulak nak neraka, kita isbat. Itu jadi tak ada tahayyurat. Sedangkan Rasulullah suruh tambah pada dia tahayyurat. Kita ni bila merasa kita rasa heran tentang Allah, barulah kita rasa hebat Allah. Dia tu kuat. Kita rasa heran kan, dia tu kuat. 10 orang lawan dia seorang, kalah. Kita rasa heran, baru kita ingat orang tu hebat. Ni kalau kita rasa tak heran, tak rasa hebat, betul Rasulullah minta supaya Allah tambahkan dia tahayyurat. Ni masalah dalam percubaan bala semua ni yang saya jelaskan sikit supaya kita faham di sana. Ada lagi ilmu-ilmu yang banyak yang kita perlu pelajari dan belajarlah. Iaitu baca doa kunut tu, Allahumma hdini fi man hadait. Ya Allah, berilah petunjuk pada aku pada orang yang engkau telah beri tunjuk. Mana sama seperti orang yang engkau telah beri tunjuk. Tunjukkanlah aku pada orang-orang yang engkau telah beri hidayah. Dari Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, engkau telah hidayah kepada mereka. Jadikanlah aku mendapat hidayah seperti mereka. Wa'afini fi man afai. Dan berilah afiat kepada aku seperti mana engkau beri afiat kepada orang yang telah engkau beri afiat. Wa tawallani fi man tawallait. Dan peliharalah aku. Mana tawalla ni mana asalnya perintah. Aku seperti mana engkau perintah orang yang engkau perintah. Maknanya orang yang jadi wali Allah, orang yang dipilih oleh Allah, Allah pelihara dia, Allah jaga dia. Wa barik li fi ma a'tait. Dan berkatkanlah bagi aku pada apa yang engkau beri. Allah beri ilmu kita, ilmu yang berkat, bukan ilmu untuk sombong. Ilmu yang berkat, ilmu dapat amal, ilmu dapat sebar kepada orang pula, tu ilmu yang berkat. Allah bagi rezeki pada kita jadi berkat. Kita makan untuk jadi ibadat. Kita berbelanja pun jadi ibadat. Bukan kita dapat rezeki ikut suka kita nak buat. Macam kebanyakan hari ni kita, kebanyakan orang ini dia nampak, dia kata, ni duit aku yang kerja susah pedih. Ikut aku nak buat apa pun. Aku nak beli mercun ke, aku nak beli rokok ke, ikut aku. Jadi kita ni nak rezeki kita, apa yang Allah dapat tu, apa yang Allah bagi pada kita tu jadi berkat. Berkat ni maknanya mendatangkan faedah yang banyak. Di dunia dapat faedah, di akhirat pun dapat faedah. Tapi kalau kita baca kunut tak tahu makna, tu amin saja. Wa qini syarra ma qadait. Dan peliharakan daku daripada keburukan barang yang engkau telah tentukan. Allah tentukan benda-benda, Allah telah qadakkan pada azali. Kita ni jadi accident ke apa ke benda ke,
sama ada benda buruk, benda baik. Nampak pada zahir tu baik, kadang-kadang buruk. Nampak pada buruk, pada zahirnya buruk, tapi kadang-kadang baik. Kita bukan tahu. Yang pentingnya kita minta keburukan. Benda yang kau qadakkan pada aku tu, hak keburukan, engkau peliharakan aku. Kan? Ada orang dia nampak action dia nampak tak elok. Kan? Tapi mungkin ada hikmah di situ, ada benda lain yang baik. Asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kan? Barangkali kamu benci satu benda, sedangkan benda tu baik bagi kita. Kan? Kita tak tahu. Kadang-kadang orang marah kat kita. Kadang-kadang accident, kadang-kadang macam-macam benda lah. Jadi ada benda berlaku tu, kita minta sama ada benda berlaku tu baik atau buruk, kita minta hak yang keburukan dia atas benda tu, akibat daripada benda tu, hak yang buruk, hak tu kita minta jauhkan. Allah peliharakan kita daripadanya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Jadi hak kata tu doa, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait, atau doa. Jadi kalau imam baca kuat, kita dengar, kita amin. Bid'ah ni. Ada pula orang kata kunut subuh tu bid'ah. Kita minta apa ni? Rasulullah pun baca. Cuma Rasulullah tak baca tiap-tiap sembahyang subuh. Kadang-kadang Rasulullah baca, kadang-kadang tak. Tapi kita baca tiap-tiap hari, layak kita lah. Sebab kita ni kekurangan. Kan? Apa salahnya kita baca? Minta benda baik. Ini ada pula dia kata bid'ah. Ini masalah. Jadi kita minta tu benda baik semua. Jadi hak kata Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait, sampai kata baik wa qini syarra ma qadait tadi, sampai situ kita kalau imam baca, dia baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kalau imam baca, kita kata amin, amin. Kalau kita dengar. Kalau kita tak dengar, kita baca sendiri. Jangan kita doa amin je. Tak ketahuan apa. Imam tu baca kuat sikit, makmum dengar. Baca pelan. Makmum pun amin, amin. Tak tahu apa. Beberapa imam minta nak nikah dua. Kita pun amin. Dapat dia lagi amin dua. Kita tak dapat apa. Kan? Jadi kalau kita tak dengar apa imam minta, kita baca sendiri. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ini dipanggil sana. Sebab yang dikatakan kunut ni ialah doa wa sanaun, doaun wa sanaun. Itu baru kata kunut. Dia kata kunut ni doa dan puji. Tadi doa, lepas tu kita puji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, sesungguhnya engkau menghukum, wala yuqda alaik, tak dihukum atas engkau. Dia yang hukum. Kita buat jahat, kita buat maksiat, dia hukum kita. Tapi Allah, siapa nak hukum dia? Dia bagi gempa bumi, bum, mati berapa ribu orang. Tak ada orang boleh hukum Allah. Tak ada orang boleh kata Allah zalim. Itu kata fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Wa innahu la yadhillu man walait, dan sesungguhnya tidak hina orang yang engkau pelihara, orang yang engkau perintahi. Orang yang berkawan, orang yang engkau lantik jadi wali. Wala ya'izzu man adait, dan tidak mulia orang yang memusuhi, yang engkau musuhi. Maknanya walai boleh banyak-banyak tu. Kata wala yadhillu man walait, tidak menjadi hina orang yang engkau kasihi boleh. Wala ya'izzu man adait, dan tidak jadi mulia orang yang engkau musuhi. Tabarak Rabbana wa ta'ala, maha berkat engkau ya wahai Tuhan kami, wa ta'ala, dan maha tinggi engkau. Falakal hamdu ala ma qadait, bagi engkau dah segala kepujian, ala ma qadaita, di atas segala apa yang engkau telah hukum, engkau telah qadakan. Allah qada untuk kita ni, sama ada baik ke buruk ke, qada dan qadar tu kita terimalah, redalah. Ada apa? Semua yang Allah qada tu, dia qada melalui ilmu dia. Adalah hikmah di sebalik.
Benda yang Allah lakukan tu. Wa astaghfir tadi daripada tadi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu sama ada kita nak baca sendiri. Kebanyakan kita di Malaysia ni kita baca sendiri. Bila imam baca sampai waqini syarra ma qadait, tu imam baca pelan lah. Fa innaka taqdi wa la yuqda. Berarti kita makmum baca ramai-ramai. Tu imam boleh juga nak baca kuat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait. Kalau imam baca kuat hak tu, kita kata asyhad. Imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sesungguhnya engkau ya Allah menghukum dan tidak dihukum atas engkau. Tu imam baca, kita kata asyhad, aku naik saksi. Wala yadhillu man walait, dan tidak jadi hinalah orang yang engkau kasihi. Kita kata asyhad, aku naik saksi. Dan bila kita tak faham, cuba kita pergi negara Arab. Negara Arab bila imam baca Allah mahdi imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kata asyhad, ya Allah, ya Allah, ada jawapan dia. Tapi saya tak tahu tu jawapan dia. Ada kalau setiap fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu dia ada doa, ada jawapan-jawapan yang tertentu. Tapi kalau kita tak tahu, kita kata asyhad semua pun tak apa dah. Seperti tersebut dalam kitab Sabilal Muhtadin. Kita baca asyhad. Saya imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kuat. Kita asyhad, aku naik saksi. Wala ya'izzu wa la yadhillu man walait, asyhad. Wala ya'izzu man adait, asyhad. Tabarak rabbana wa ta'ala, asyhad. Walakal hamdu ala ma qadait, asyhad. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau imam baca wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, kita kata amin balik. Itu doa balik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita pun selawat sama-sama. Tu kaifiat baca tahiyat pada kunut. Jadi bacaan semayang ni mengerti pengertian yang cukup hebat tentang ketuhanan. Jadi belajar. Jangan beli buku je. Beli buku baca hanya kita tengok terjemah, kita tak apa nak faham. Nak yang penting faham makna. Dia belajar. Cari guru yang faham, boleh cerita ni makna dia macam ni. Itu cara kita sikit baru terjemah. Apa maksud dengan macam ni, apa maksud dengan qada, apa maksud dia cerita, kita belajar. Barulah kita dapat baca tu, kita ingat Allah. Ini kita baca apa-apa tak tahu apa, baca Fatihah pun tak tahu apa makna. Nak khusyuk dalam semayang. Semayang kita Tuhan nilai tingginya khusyuk. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Siapa dia Allah tu? Rabbil alamin. Allah ajak kita semayang baca tu pun dah kita tak tahu makna, kita tak sedar ayat gitu. Allah kata segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kalau kita duduk depan agung, kita boleh dah duduk berhati. Tadi pun kita tengok macam dalam TV agung duk buat majlis pun kita terpegun tengok. Duk dalam TV tengok. Agung perpisahan, majlis perpisahan daripada agung nak balik semula ke Terengganu, buat majlis satu hari ni, kita pun terpegun dah sebab kita kenal dia. Sedangkan Allah ni Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Patutnya kita lebih lagi rasa hebat. Tapi kita semayang tak ada rasa apa. Sebab apa? Sebab tak kenal Tuhan. Tak tahu makna benda yang kita baca. Allah cerita Rabbil Alamin, aku ni Tuhan sekalian alam. Hak tu kita mula-mula baca, baru teringat. Tu yang kita dapat rasa ka'annaka tarah. Bila kita baca faham makna dia, baru kita dapat rasa seolah-olah kita nampak Tuhan. Kemudian Allah dia kata, walau bila dengar kata Rabbul Alamin, tu Tuhan sekalian alam. Biasa je kan. Bila satu orang tu dia kuasa dia besar, mula dia nak buat apa saja ikut dia. Dia kata nak buat ISA, lawan dia sikit, ISA. Jadi Allah sebut Rabbil Alamin. Bila orang tu dia kenal Rabbil Alamin, tentu dia takut dengan setakut-takutnya. Sebab ni Tuhan sekalian alam. Kalau kita tengok Perdana Menteri kita pun ada kuasa Malaysia pun, dia rasa orang lawan dia sikit, bola dalam ISA. Kita tengok orang ada pemimpin besar lagi dunia,
Amerika punya presiden. Mengapa tengok negara tu dia bom. Kan? Bagaimana pula dengan Tuhan, Raja sekalian alam? Oh, tentu lagi dahsyat. Sebab dia kuasa penuh. Dia nak buat apa pun dia boleh buat. Allah dia tak mau kita takut dengan dia terlampau sangat. Dia habaq Ar-Rahmanir Rahim. Walaupun dia tu Tuhan sekalian alam, tetapi dia bersifat Rahman, Maha Pemurah, Ar-Rahim, Maha Pengasih. Bukan seperti raja dunia ni. Dia ada sifat Rahman, dia ada sifat Rahim. Orang yang dia hukum tu orang yang benar-benar bersalah. Bukan dia hukum tanpa bercara dulu. Sebab dia ada Rahman, dia ada Rahim. Walaupun dia ada Rahman, ada Rahim, kita tengok bila orang terpedaya pula. Terpedaya dengan sifat Rahman, dengan sifat Rahim Allah. Allah pesan dalam Quran, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apakah yang menyebabkan kamu terkecoh? Bi rabbikal karim, dengan Tuhan engkau yang bersifat pemurah. Ini kadang-kadang bila Allah dah pemurah sangat, dia terkecoh. Seperti kebanyakan kita, dia buat maksiat, dia berzina, dia minum arak, dia berjudi, tak kena bala apa-apa pun, dia terus berjudi. Maka Allah bagi peringat kita, walaupun Allah tu bersifat Rahman, bersifat dengan Rahim, Maliki Yaumiddin, dia mempunyai, dia memiliki hali pembalasan. Orang yang bersalah tetap dia akan hukum. Maliki Yaumiddin, dia memiliki hari pembalasan. Memang dia sifat Rahman, dia bersifat Rahim, tapi hak bersalah cukup dengan saksinya dia akan datangkan. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari yang menjadi saksilah oleh lidah-lidah mereka itu, tangan-tangan mereka itu, kaki-kaki mereka itu, dengan apa yang dia buat, maka dia akan balas. Sebab itulah Allah bagi ingat kata, fala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kamu sangka Allah itu lalai, Allah itu tak tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Jangan kamu sangka Allah tu lalai, Allah tu tak sedar. Sebab tu jangan takut kita terkecoh. Dia rasa tak ada apa, Allah tu pemurah, Allah tu rahim, Allah tu pengampun, tambah lalai terus buat maksiat, tak ingat nak taubat. Tu makna-makna ayat-ayat Al-Quran yang kita baca dalam sembahyang, sama ada doa iftitah dan apa semua tu, menceritakan tentang ketuhanan. Kalau kita faham dengan sungguhnya, maka dapatlah kita sembahyang dengan khusyuk jika kita hayati. Itu yang kita nak belajar. Kalau kita nak usahakan sembahyang kita jadi khusyuk, belajarlah. Dalam sembahyang, tingkatkan sembahyang, buat kursus-kursus untuk mempertingkatkan kualiti sembahyang kita. Kalau benda lain kita macam kita kursus, kadang-kadang nak pencen 4-5 bulan lagi, pergi kursus lagi untuk naik gaji. Sebab apa? Supaya pencen tu naik tinggi sikit. Dah 4 bulan nak pencen, patut tak payah kursus dah, pergi kursus lagi. Ini kita nak sembahyang ni, bukan ada pencen kita sembahyang ni mati. Tak ada kursus belajar masa jahat tu sembahyang, tak banyak-banyak dah, sampai ketua, sampai mati. Allah, malam sekali lah kita tinggal belajar. Dan jika imam dibaca dengan, dan jika imam, kalau sekiranya imam dibacakan dengan lafaz jamak, iaitu Allahumma hdina wa afina wa tawallana lah, semua gantian tu. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait, hingga akhirnya. Dan setengah daripada sunat lagi, kita berhabis sikit ya. Dan setengah daripada sunat abad itu, iaitu sunat dibaca antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku, warhamni kasihananlah aku, wajburni dan tampunglah segala kekurangan aku, warzuqni dan berilah rezeki kepada aku, wahdini dan berilah hidayat kepada aku,
wa'afini, dan beri keafiatan kepada aku, wa'fu anni, dan maafkanlah aku. Itu doa-doa yang diajar kita baca. Jangan tak baca semua tu ada makna-makna dia. Kita tak hurai makna satu dulu, kita baru sebut terjemah. Dan setengahnya sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud. Lepas daripada tasyahud tu kita sunat lagi baca doa. Jangan kita baca tasyahud saja. Lepas tasyahud kita selawat atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu orang panggil selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah ni selawat yang paling besar fadilatnya di sisi Allah, sebagai selawat Ibrahimiyah. Kalau orang tanya cuba baca selawat Ibrahimiyah, tu ada. Ni kadang-kadang kita tak tahu selawat ni macam-macam jenis. Kan ada selawat syifai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Tu orang panggil dawat selawat syifai. Tu pun pula ada orang kata bid'ah, ada orang kata syirik lah. Ada. Boleh ada sahabat. Dia kata selawat syifai tu kata selawat syirik. Kata Nabi Muhammad tu menyembuh. Dia tak faham. Kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Doktor memperbaikkan hati. Kan? Tibbil qulub wa dawaiha, dan ubat bagi hati. Wa afiyatil abdani wa shifaiha, dan Muhammad tu yang menyihatkan tubuh badan, wa shifaiha. Dia kata syirik itu kita kata Muhammad Rasulullah tu menyembuhkan kita, bukan Allah. Dia tak faham. Ada selawat Fatih. Selawat Fatih ni selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu selawat Fatih. Selawat Fatih ni pun besar kalau ada. Ni selawat-selawat ni hak yang kata tibil qulub apa semua benda ni. Kan? Kalau kita tengok macam-macam jenis selawat, ada selawat lamiyah, selawat nuriyah, selawat macam-macam selawat. Kan? Setengah-setengahnya tu diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang ahli-ahli sufi, ahli-ahli wali-wali Allah. Tapi bila cerita benda ni kan ada pula hak tak faham ni. Payah. Rasulullah ni, kalau kita nak bincang kasih kepada Rasulullah ni terlalu luas. Kasih kepada Allah, kita kata ittiba' Rasul. Kita ada Allah sebut dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah oleh wahai Muhammad pada umat kamu, jika sekiranya kamu kasihkan akan aku, maka ikutlah aku. Allah kata kalau kasih ke Allah, ikut Rasulullah. Maka dibahas ulama di sana ikut Rasulullah tu macam mana. Dia kata ada 3 ikut. Pertamanya ittiba' abdan, ikut pada badan. Mana segala benda yang badan Rasulullah buat, kita buat. Itulah yang dikatakan syariat. Dia hak yang syariat yang kita tengok. Kemudian dia ikut pada qulub. Ittiba' pada qalb, hati Rasulullah. Sentiasa istighfar, sentiasa syukur, sentiasa mahabbah pada umat. Di sana pula ada ikut pada arwah, pada roh. Itu yang Rasulullah kata, barang siapa yang bermimpi aku, jumpa aku. Ini sebagian ulama tu jumpa dalam mimpi. Dan Rasulullah, hadis yang sahih tu ada Rasulullah sebut, barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, fasayarani yaqadatan. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, nescaya dia akan melihat aku pada ketika jaga. Itu dibincang, tapi kita tak disebut kalau cara dalam kitab-kitab ni secara zahir. Ada yang jumpa Rasulullah ajak selawat ni macam-macam jenis. Tengok atas orang. Tadi kita amal hati. Ada selawat apa ni? Syekh Ahmad Badawi
yang kita baca Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Itu semua dia ada sanad-sanad dia. Yang dia mereka tu dapat dengan Rasulullah. Mereka dapat daripada Rasulullah, sama ada dalam mimpi ataupun secara jaga. Jadi selawat di sini mana kita selawat Ibrahimiyah ni, selawat Ibrahimiyah ni daripada habis Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, kemudian kalau kita nak baca Sayyidina boleh. Tapi kalau Puak Wahabi tak mau, dia kata la tusayyiduni fis salat. Pegang hadis tu. Rasulullah kata jangan kamu mengatakan Sayyidina dalam sembahyang. Rasulullah larang. Nah, tu Puak Wahabi kata jangan baca. Kata baca tak apa. Ulama bahas dah situ. Boleh dah kita baca Sayyidina. Rasulullah hadis Rasulullah kata la tusayyiduni. Jangan kamu mengucap selawat mengatakan Sayyidina dalam sembahyang. Ulama buat bahas tu. Allah nahi itu nahi apa? Kan? Nahi itu nahi apa? Tegah apa? Tegah yang tahrim ke ataupun tegah apa? Dibahas oleh ulama. Mereka faham makna zahir sahaja. Dalam ayat Quran banyak yang berbentuk nahi, kan? Ataupun berbentuk suruh tapi tak wajib, berbentuk tegah tapi tak haram. Di ulama bahas. Kan? Rasulullah kata kerana Rasulullah tu tawaduk, jangan kamu mengucap Sayyidina akan daku dalam sembahyang. Sebab apa? Sebab sembahyang tu nak sembah Allah, kamu pergi puji aku pula. Kerana sifat tawaduk Rasulullah. Rasulullah ni tawaduk, dia setawaduk makhluk Rasulullah. Kan? Rasulullah tawaduk, paling tawaduk. Dia tak pernah puji diri dia sehingga Allah sebutlah Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wahai Rasulullah, adapun nikmat Tuhan engkau yang Allah bagi pada engkau, yang aku bagi pada engkau ya Rasulullah, fahaddits, maka engkau ceritalah ke umat kau. Maka bila turun ayat tu barulah Rasulullah kata ana sayyidu waladi Adam la fakhra. Aku ialah penghulu bagi sekalian anak Adam. Bukan aku cakap ni untuk bermegah-megah, tapi sebab Allah SWT tahu. Supaya kita dia tahu kita ni umat Rasulullah. Rasulullah tu adalah sehebat-hebat makhluk Allah. Allah suruh Rasulullah beritahu pada umat. Kan? Jadi Rasulullah dia rasa diri dia tak layak nak sebut dengan Allah. Maka sebab tu dia kata la tusayyiduni fi salat. Maka ulama ambil faham situ yang nahi situ bukan nahi yang haram. Tapi nahi di situ tegah itu tegah kerana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat, kan, salahkah kita nak kata kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, engkau bagilah kesejahteraan, bagilah rahmat kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Kenapa? Kita sebagai umat sebagai menghormati Rasulullah. Kan? Tu. Nak bahas panjang lah pula hari ni. Kan, saya tak mau cerita panjang-panjang lah. Benda panjang lah tu. Allahumma, jadi disunatkan baca pada terlepas pada tilawat Ibrahimiyah tadi, baca lagi doa. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita terjemah sebentar lalu, terjemah saja. Bukan terang makna dia, terjemah. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah bagi aku ma qaddamtu, dosa aku yang telah aku buat dahulu. Wa ma akhartu, dan dosa aku yang aku telah buat, yang aku akan buat kemudian. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku sembunyi, aku buat bila orang tak ada baru aku buat. Wa ma a'lantu, dan dosa yang aku buat secara terang-terang.
Wa ma asraftu, dan apa yang dosa yang aku berlebih, melampaui batas. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan dosa yang engkau lah terlebih tahu dengannya. Ada dosa kadang-kadang kita tak tahu apa benda tu dosa. Hanya Allah tahu dosa. Kita minta juga Allah ampun. Antal muqaddimu, engkau lah Tuhan yang terdahulu. Mana Tuhan yang bersifat qadim. Wa antal muakhiru, dan engkau lah yang terakhir, iaitu Tuhan yang bersifat baqa. La ilaha illa ant, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan hanya engkau. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada azab kubur. Minta berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Kerana azab kubur ni Rasulullah kata setiap orang masuk kubur pasti dia akan diazab. Sekurang-kurang azab dia akan dihimpit oleh kubur sehingga berceragah bertaut tulang rusuknya. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan aku minta berlindung dengan engkau daripada fitnah kehidupan. Kita hidup ni ada fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, anak kamu tu fitnah. Kita ni semua ada anak, semua ada harta. Wa'lamu anna min azwajikum wa auladikum fitnah. Anak kamu, isteri kamu tu fitnah. Kita ada isteri. Hari ni kalau kita tak belajar, tak faham sungguh apakah tanggungjawab kita terhadap anak, apakah tanggungjawab kita terhadap harta, apakah tanggungjawab kita terhadap isteri, banyak dosa. Kita ya Allah, kita berkahwin tu bukan semata-mata nak berseronok-seronok nak melepaskan nafsu. Tanggungjawab kita kena bagi nafkah kat dia. Ni kadang-kadang kita suruh isteri kita pergi kerja, dia bekerja, dia bergaul bebas, tak tutup aurat, bercakap macam-macam. Tanggungjawab kita. Ingat akhirat esok. Di dunia ni tak apa, tak dapat duit, kita ingat beban kita. Akhirat esok begitu juga kita ada anak kita tu. Rasulullah kata muru abna'akum bis-salah wa hum ibnu 7 sinin. Suruh anak kamu tu sembahyang sedangkan dia berumur 7 tahun. Bila kata suruh sembahyang, kita kena ajak dia sembahyang, kita kena ajak dia taharah, kita kena ajak dia kenal Tuhan. Adakah semua kita dah buat? Yang kita bagi anak kita umur 7 tahun sibuk dia tengok. Dia tengok daftar sekolah baru dia masuk awal tahun tu. Berderak-derak pergi hantar anak pergi sekolah, bela ngaji sains, ngaji matematik, ngaji hak tu. Ngaji hak agama berapa orang nak pergi? Tu tanggungjawab kamu. Ingat. Tu fitnatil mahya. Ni kita nak bagi ingat ni. Sebelum kita balik ke akhirat esok, puak-puak ni anak kita, isteri kita tuntut atas kita. Ya Allah sebut yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu larilah seseorang daripada saudaranya, larilah seseorang daripada ibu bapaknya, larilah seseorang daripada anak isterinya. Sebab apa? Masing-masing nak tuntut hak. Ingat fitnatil mahya tu kita minta doa tu. Minta mau doa. Minta bila kita Allah jaga kita, terlepas kita, jadi kita buatlah benda yang Allah suruh. Wal mamat, dan fitnah kematian. Fitnah kematian. Fitnah kematian ni maknanya dalam kubur no ada apa? Kita nak akan berdepan dengan mungkar nakir, akan tanya kita man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka. Tak dapat jawab, boleh pukul kita. Apakah persiapan kita nak pergi sana? Di saat kita mati pun di situ pun dugaan yang besar. Disebut tu kata saya kata tak mau panjang, bila panjang dia panjang lagi. Kalau nak hurai dia panjang, tapi tak huraikan tak tahu juga. Kalau hurai dia sikit. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah yang paling besar kalau orang yang panjang umur sampai berjumpa dajjal. Kita ni duk akhir zaman ni. Takut-takut berjumpa dajjal. Dajjal ni kalau kita diceritakan dalam hadis bahawa dajjal ni dia datang esok, dia bawa dua. Satu syurga, satu neraka. Di kanan dia syurga, di kiri dia neraka. Nampak zahir. Masa tu orang dalam keadaan susah, dalam keadaan kemarau, dalam keadaan tak ada makanan, tak ada minuman. Siapa yang beriman dengan dia, masuk syurga dia, pada zahirnya, hakikatnya masuk neraka Allah.
Orang yang masuk neraka dia, hakikatnya masuk neraka dia, tapi pada zahirnya pada masuk neraka dia, hakikat masuk syurga Allah. Rasa kita mampu tak berdepan dengan Dajjal ni? Bila ni bagi tawak RM10 bergadai mana? Duk ada senang-senang tu, cuba tengok. Ni dekat-dekat mengundi ni 500. Oh, tadi saya lalu kat Kuala Nerang tadi. No. Daftar 500. Nak RM500. Nak gadai dah agama. Itu masa masih senang lagi, berat banyak-banyak kat rumah hayak banyak. Ni zaman Dajjal esok, tak ada apa lah. Makanan tak ada, apa tak ada. Dajjal kata kalau hang nak makan, hang beriman aku ni Tuhan. Rasa-rasa kita boleh sanggup tak? Fikir itu yang Allah Rasulullah ajak kita minta berlindung wa min fitnatil masih ad-dajjal. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati-hati. Hati kita ni Allah yang membolak-balik. Lepas tu kadang-kadang kita rasa nak, kadang-kadang kita tak mau. Dulu dia main sokong ni, hati sokong lain pula. Dulu dia menentang keras, dan ni dia sokong pula. Sebab apa? Qulub hati ni jenis berbolak-balik. Kita sendiri rasa nak makan, tak tahu apa. Rasa nak pergi Kuala Lumpur, hati hadiah pula. Rasa nak main kuliah, hati hadiah pula. Sebab apa? Sebab Allah ubah hati kita. Jadi kita minta ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang mengubah-ubahkan hati kami, hati manusia ni. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati aku ni di atas agama engkau. Dalam bab lain tak tetap tak apa. Pagi nak makan tom yam, tiba-tiba pergi kedai nak makan kari pula, tak apa tu, rumah. Tapi dalam bab agama jangan tukar. Minta Allah tetapkan agama aku Islam jangan berubah. Tu di antara doa. Dan boleh lagi dah doa-doa kita nak minta sepanjang mana pun. Tapi dengan syarat bahasa Arab. Dan setengah daripadanya duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Mana dalam tasyahud akhir tu duduk cara tasyahud akhir yang kita duduk buat tadi dah. Dan duduk iftiras pada tasyahud awal. Tu duduk macam tayat awal tu orang panggil duduk iftiras. Dan duduk antara dua sujud dan duduk istirahat. Maknanya duduk iftiras pada ketika tasyahud awal, duduk iftiras pada ketika duduk antara dua sujud, dan duduk iftiras pada duduk istirahat. Duduk istirahat ni apa? Duduk istirahat ni kita nak bangun rakaat yang kedua. Selepas sujud yang kedua tu kita nak bangun rakaat kedua. Jangan kita bangun terus, kita duduk tu. Itu panggil duduk istirahat. Dan yang akhir sekali, setengah daripadanya daripada sunat hay'ah itu memberi salam yang kedua. Salam yang pertama tu wajib, fardu, rukun. Salam yang kedua. Itulah yang disebutkan dalam kitab ni, serba sikit daripada sunat-sunat hay'ah. Sedangkan banyak lagi kalau kita buka dalam kitab besar, banyak lagi, bukan sekadar ni sahaja. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi minta maaf banyak kerana kita terlambat, sebab banyak benda saya nak cakap, nak berhenti sekali dalam pun sikit sangat dah kan. Jadi wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.